keluarkan lagi. Seperti sebahagian para guru di Patani, Tuan Guru Haji Abu Qutaibah, nama apa? Baba Rashidi ke? Beliau ada lebih kurang dekat 100 buah kitab lah. Dikeluarkan daripada tahqiq kitab para ulama dulu saja. Dia keluar balik kitab-kitab, dia tahqiq balik, dia letak balik nota kaki, dia keluarkan balik hadis-hadis yang takhrij balik hadis-hadis yang ada dalam kitab. Itu semua khidmat yang luar biasa. Jadi saya ucap terima kasih terlebih dahulu kepada Al-Fadhil Ustaz Amiruddin dan juga Ustaz Muhammad Rosli, Ustaz Muhammad Naim atas khidmat yang luar biasa ini. Baik, kita buka bab yang pertama pada muka surat yang keempat. Saya baca dulu mukaddimah kitab ni sebagai mengambil sir daripada Al-Imam Tuan Guru Haji Bakar Palestin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi rasulihi wa hadana ila sawa'i sabilihi wa amarna bi ta'zimihi wa takrimihi wa tabjilihi wa farada ala kulli mu'minin an yakuna ahabbahu ilayhi min nafsihi wa abawayhi wa qalilihi wa ja'ala ittiba'ahu sababan li mahabbatillahi wa tafdhilihi wa nasaba ta'atahu 'asimatan min kaidi asy-syaitani wa tadlilihi wa yughni an jumlatil qawli wa tafsilihi sallallahu alaihi wasallam salatan daimatan bidawami tulu'in najmi wa ufulihi. Amma ba'd. Inilah sebuah kitab yang kami namakan Bushra al-Labib Bisyama'ilil Habib sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat yang luas kepada seluruh anak-anak Malaysia, insya-Allah taala. Kitab ini ditujukan kepada semua yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman dan pemimpin, walaupun ramai dalam kalangan mereka belum benar-benar mengenali sifat-sifat zahir dan batin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mengenal kedudukan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sebahagian daripada kewajipan agama. Nah, para ulama kata anak ketika mana sudah sampai kepada umur yang boleh bagi ayahnya untuk mengajarkannya dengan ilmu, iaitu pada umur 7 tahun. 7 tahun maksudnya umur tamyiz. Nak tahu tamyiz, dia boleh beza tangan kanan dengan tangan kiri dia. Angkat tangan kanan mana satu, tangan kiri mana satu. Tamyiz. Itu alamat yang paling kuat, kata ulama. Tapi untuk disuruh untuk melaksanakan solat, kata ulama, ialah kena ada 2 benda. Yang pertama, umurnya mesti 7 tahun. 7 tahun di sini dalam qamariyah. 7 tahun qamariyah. Yang kedua, mesti tamyiz. Tamam, mesti tamyiz. Sebab ada budak umur 5 tahun dah tamyiz. Dia boleh beza dah kanan kiri. Dah ni budak dah boleh tahu dah. Umur 5 tahun dah boleh dah. Tapi adakah dia suruh untuk dia sembahyang? Tak, kerana tak cukup lagi 7. Dia kena 2 syarat. 7 tahun tamyiz. Untuk diletakkan syarat muru auladakum bis salati. Baik, termasuk solah kata ulama adalah al-ibadah. Termasuk dengannya puasa. Dan dipukul ketika umur 10 tahun kalau tak sembahyang. Maknanya daripada tempoh 7 tahun sampai tempoh 10 tahun adalah tempoh suruhan saja. Tapi suruhan bukan suruh saja lepas tu biar. Tak, suruh dengan zajr. Dengan ada ta'dib. Contohnya kata sembahyang. Tak sembahyang lagi, tibai lagi. Kena kata itu. Dia kena ugut budak tu. Dia tak boleh kata, abang, okey, sembahyang. Dia tak mau sembahyang. Tak apa, Nabi suruh ya. Abang puasa no? Umur 7 tahun dah, puasa lagi. Dia kata, tak mau puasa. Tak apa, Nabi suruh dah. Tak suruh, berdosa. Kerana muru auladakum tadi adalah kepada ibu ayah, kepada walinya, kepada qaim yang menjalankan tanggungjawab menjaga anak tersebut. Jadi 3 kelompok. Pertama, ibu ayah. Yang kedua, walinya. Yang berkait dengan anak tersebut, maksudnya yang diarahkan untuk menjaga anak tersebut. Seperti datuknya dan seumpama dengannya. Yang ketiga, qaim. Qaim ni maksudnya apa dia? Yang menjalankan tugas daripada pihak kerajaan ataupun yang berwajib mengarahkan dia untuk menjaga anak tersebut. Ini pun wajib jaga anak yatim ke. Maka mereka ni wajib untuk mengarahkan tersebut. Baik, kalau tak arah, berdosa. Karena al-amru bil-amri bisyai' amru bidzalika syai'. Ini kaedah disebut dalam ilmu usul. Kaedah usul. Al-amru bil-amri bisyai' al-amru bidzalika syai'. Jadi maknanya,
Yang diarahkan tadi kepada siapa? Kepada walinya, kepada yang qaim, kepada urusan anak tersebut. Baik, adakah suruh hanya semayang saja? Ada sebahagian guru, ada sebahagian penceramah dia tak faham. Dia kata Nabi suruh semayang je, puasa Nabi tak suruh. Dia jangan duk suruh anak puasa. Oh, ni berat ni. Jadi dia ada canggah terus dengan jumhur para ulama. Para ulama kata tak, sembahyang pun kena, puasa pun kena, dan ibadah lain pun kena juga disuruh untuk dilakukan. Seperti tutup aurat dan seumpama dengannya. Dan kemudian, kalau apa ada lagi yang perlu untuk dia kena tahu? Dia kena tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia kena tahu tentang Rasulullah? Dia kena tahu Rasulullah lahir di mana, wafat di mana. Nah, berapa orang isteri Nabi, berapa orang anak Nabi. Ini kena tahu. Ni kalau kita pun tak tahu, maksudnya dia tak apa boleh baca. Dia kata saya tak tahu, saya baca saya tahu. Tak apa. Boleh lah tu. Dia kena mengaji lah. Jadi kalau kata tak ingat tu lain. Saya mengaji dah pun tapi tak ingat. Tu nak baca mana? Hak tu hak kita pun tak ingat. Hak duk mengajak pun tak ingat. Jadi yang tak ingat tu nombor 2 lah. Kita kata lah ni mengaji ke tak? Pernah pergi mengaji ke tak? Yang ni yang wajib. Ni yang wajib untuk kita ketahui. Baik. Seperti yang ditegaskan oleh para ulama, dan satu-satunya jalan untuk mengenali baginda selepas kewafatan baginda ialah dengan merujuk kepada kitab-kitab sahih yang terpelihara dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah serta dalam kitab-kitab sejarah karangan para ulama muhaqqiqin. Sebahagian ulama ahli sunnah berpendapat bahawa sebagai menjadi kewajipan ke atas setiap individu mukallaf untuk mempercayai semua para nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam dengan sifat-sifat yang telah ditetapkan Allah kepada mereka. Sifat-sifat ini yang wajib diyakini menurut akal dan syariat adalah 5. Maksum, pelihara daripada dosa. Siddiq, yakni benar. Amanah, tabligh, yakni menyampaikan wahyu. Fatanah, cerdik dan bijaksana. Sini Syekh Tuan Guru mengasingkan. Naknya kalau dia tak asing pun tak ada masalah. Kalau tak asing pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab mungkin di sini takut ada orang yang salah faham pada masalah amanah. Sebab tu Guru sebut sini maksum, terpelihara. Siddiq, benar. Amanah, tabligh, fatanah. Sebenarnya amanah itulah maksum. Kalau kita mengaji dalam kitab para ulama, amanah ni apa dia? Amanah yang dimaksudkan sini adalah al-ma'sum. Ini al-ismah. Maknanya maksum tu Nabi. Amanah di situ adalah al-ismah. Itu dijaga oleh Allah Ta'ala daripada melakukan dosa. Jadi sebenarnya amanah dengan maksum tu, maksum tu apa ni? Isim fa'il. Jadi amanah lah, amanah dengan maksud ismah. Sama aja. Cukup satu tu cukup lah. Sebab tu sifat para ulama kata sifat Nabi yang wajib bagi Nabi ada 4 sahaja. 5 sini Syekh tafsirkan dengan maksud diasingkan antara amanah dengan al-ismah. Hakikatnya satu saja. Ismah dengan maksum sama saja. Tamam? Baik. Sifat tabligh ini hanya khusus bagi mereka yang bergelar Rasul. Yang jumlahnya menurut sebahagian riwayat hadis ialah 313 orang. Dan 315 orang dalam riwayat yang lain. Maknanya tabligh diwajibkan kepada mereka. Maksud begitu. Bukan tak wajib, bukan apa ni, kalau Nabi tadi tidak jadi Nabi, kalau tidak Rasul, maka dia tidak ada sifat tabligh. Tak. Bukan itu maksud dia. Maksud di sini ialah wajib tabligh kepada yang Rasul. 313 orang atau 315 orang. Manakala yang 124,000 lagi tolak 313, yang tu adakah tidak ada tabligh bagi mereka? Tidak wajib tabligh. Maknanya kalau dia nak sampaikan juga boleh ke tidak? Tak, berdosa apa? Okey, boleh, tak ada masalah apa. Tamam? Cuma tak diwajibkan. Itu maksud tersebut. Tamam. Jadi sebab tu dia kata, Tok Guru kata sifat tabligh ini hanya khusus bagi mereka yang bergelar Rasul, iaitu dengan makna diwajibkan kepada mereka. Manakala yang baki para Rasul, para Nabi, yang bukan Rasul, maka mereka adalah tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan maknanya kalau nak menyampaikan juga boleh ke tak boleh, tak ada masalah. Jadi kena mengaji boleh. Sifat 20 ni kena mengaji, termasuk sekali dengan sifat Rasul dan seumpama dengannya. Kesemua perbincangan sifat ini telah dihuraikan secara terperinci atau ringkas dalam kitab-kitab Usuluddin. Antara perkara yang wajib diketahui juga ialah bahawa semua para Nabi adalah lelaki. Ini wajib kita kena tahu.
Terdapat segelintir ulama yang berpendapat bahawa ada wanita yang menjadi nabi, namun pendapatnya ditolak kerana tidak bersandarkan dalil yang sahih dan tidak boleh dijadikan pegangan. Contohnya dijadikan dalil bahawa ibu Nabi Musa sebagai nabi. Ada 4 orang nabi di kalangan perempuan, sebahagian ulama kata. Syekh Abdul Aziz Al-Ghumari ada keluarkan satu risalah menyebutkan kata Ibnu Hazm Al-Andalusi menyebutkan ada 4 orang nabi di kalangan perempuan. Sayyidatina Asiyah, Sayyidatina Maryam, Sayyidatina ibu Nabi Musa, Ummu Musa, dengan yang keempat siapa dia? Siapa dia? Asiyah, Maryam, Ummu Musa dengan orang lagi? Siapa dia? Lupa orang keempat. Fatimah? Mana jauh sangat tu. Siapa dia? Lupa, tak apalah. Jadi 3 tu. Tapi yang penting tu pandangan tadi tak kuat pun. Pandangan tu tidak kuat. Ni seronoklah geng feminism ni. Kita tengok, Nabi pun ada perempuan. Yang ni dikeluarkan balik oleh As-Surajabat. As-Surajabat bawa keluar dalam Al-Islam pada tahun bila tak ingat lah. Dia bawa keluar. Jadi untuk bagi isarul fitan. Untuk bawa fitnah pada waktu tersebut. Dan khusus untuk nak bagi tahu kata wanita juga punya hak. Tak perlu pun nak jadi nabi untuk perkara tersebut. Tak perlu pun untuk jadi nabi kerana tu untuk ditinggikan wanita. Tak. Islam datang ditinggikan dah wanita pada kedudukannya. Tamam? Gitu. Jadi yang kata ibu Nabi Musa jadi nabi kerana dalilnya dalam Al-Quran kata wa auhayna ila ummi Musa. Contohnya. Kami wahyukan kepada ibu Nabi Musa. Contoh. Jadi ayat tersebut kata para ulama macam mana pula dengan dengan lebah. Apa dia ayat lebah? Wa auha rabbuka ila an-nahl. Tu macam mana pula? Ulama Azhar jawab. Kata kalaulah dengan wahyu kepada ibu Nabi Musa dikira sebagai ibu Nabi Musa sebagai nabi. Tamam? Macam mana pula dengan lebah? Wa auha rabbuka ila an-nahl. Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah. Itu lebah menjadi nabi juga. Ayat sama ni. Jadi ini dalil kata auha di situ adalah dengan makna al-ilham. Ilham saja. Ilham, bukannya wahyu. Itu maksudnya. Jadi ulama jawab habis dah. Semua hak yang disebutkan tadi. Cuma ada orang dia seronok kalau keluar benda-benda pelik-pelik ataupun benda yang nampak macam nampak lain sikit ni. Ni macam ada peluang ni untuk kita nak bagi kita tahu kata orang lain tak tahu macam kita tahu. Maka dikeluarkan dan akhirnya berlaku perdebatan di kalangan umat pada waktu itu. Jadi orang pakat berkelahi, feminisme lagi semakin melampau selepas tu dan seumpama dengan. Tamam. Baik, kemudian tidak juga boleh kita mengatakan pendapat bahawa golongan khunsa boleh menjadi nabi. Ianya juga tertolak. Karena nabi sifatnya sempurna. Maka tidak boleh yang tidak sempurna. Kitab ini kami susun dengan cermat dan teratur agar segala maksudnya dapat disampaikan dengan sempurna. InsyaAllah kami tidak membahagikan kandungan kepada bab atau fasal seperti kebiasaan. Sebaliknya kami ringkaskan sahaja mengikut susunan sebahagian ahli sejarah terdahulu kami turut menyelitkan pelbagai faedah tambahan agar kandungannya merangkumi rahsia-rahsia yang halus dan jarang difahami oleh kebanyakan orang awam. Dia sungguh. Bila kita baca memang sungguh. Kebanyakan yang Tuan Guru sebut dalam ni, kadang-kadang nak kena buka kitab yang besar-besar. Baru ibu ayah jumpa. Jadi beruntung sebenarnya macam kitab ni. Ni boleh jadi panduan kita duduk sesaja baca. Dia dah bahasa Melayu dah. Malah juga baca tak erti, tak tahu nak kata apa. Memang habis dah, dia kata apa dah. Patutnya ni dijadikan bekal kita ni sepanjang bulan Rabiul Awal ni, Rabiul Anwar ni, dijadikan bekal kita. Sampai habis kitab ni, insya-Allah habis daurah ni. Maknanya alhamdulillah saya dah tahu sikit sebanyak tentang junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata beliau, kitab ini ditutup dengan penutup dan pelengkap penutup khatimah dan takmilah al-khatimah. Mudah-mudahan seluruh isi kitab ini menjadi hasil yang berkat dan dicintai siang dan malam. Amin ya rabbal alamin. Fa min Allah ta'ala nastamiddu husna ma'unatih wa nastawhibu hifadha mawhibatih bihaulihi wa masyiatih wa huwa hasbuna mu'inun wa hafidh. Tamam. Masya-Allah.
Mukaddimah dia pun dah padat dah. Itu sebenarnya kalau nak disyarahkan pula boleh keluar hasyiah baru. Nah, tentang apa ni, pandangan para ulama tentang Nabi ada berapa apa semua kali itu. Kalau lepas ni Ustaz Amir boleh tambah lagi, jadi orang takut nak beli dah pula kan. Jadi jilid besar sangat pula, orang tahu, wih panjang sangat ni, padahal taklid yang banyak. Jadi orang panggil apa? Tu mungkin Ustaz Amir dia kata lepas kepada orang nak syarah tu lah. Ikut dia nak syarah ke mana pun kan. Tapi main dengan ada 15 minit lagi ni. Ada lagi 40 muka surat ni. Kan? Macam mana saya nak buat ni? Macam ni. Saya akan ringkaskan setiap bab. Yang pertama, nasab Nabi yang mulia. Yang ni. Yang ni ibu ayah semua, ini dihafal oleh para santri, para murid kecil-kecil. Tamam, dihafal. Malah guru kami Maulana Syekh Yusri hafizahullah, setiap habis wirid pada waktu pagi, beliau akan baca ramai-ramai wirid tersebut. Nama Nabi dan sampai Adnan dibaca, diulang. Kenapa? Karena bizikri salihin tatanazzalur rahmah. Sebut nama orang soleh turun rahmat Allah Ta'ala. Kesemua datuk Nabi adalah orang-orang soleh dan disebut oleh Maulana Syekh Yusri sebagai qutbuz zaman fi zamanihim. Kutub pada zaman mereka masing-masing. Mereka adalah kutub pada zaman mereka masing-masing. Ini hikmah Allah Ta'ala jadikan di antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad tidak ada Nabi. Tak ada Nabi pada waktu tersebut. Faham? Cuma Adnan sahaja berada pada zaman Nabi Musa. Dia awal lagi. Sayyidina Adnan ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Pun ceritanya panjang, tak perlu cerita sini lagi, memang tak habis. Cerita dekat tu je lagi. Ya. Tak Adnan saja. Adnan macam mana dia disembunyikan pada waktu tersebut oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala menjaga beliau daripada dibunuh oleh jin. Dia ada makhluk-makhluk jin dan juga syaitan ni yang boleh bunuh orang. Dia ada makan orang pun ada. Tapi lah ni mungkin disebabkan kerana rahmatnya baginda Rasul diturunkan, maka tak ada lagi makhluk-makhluk ni. Dulu ada. Namanya ghul. Buka dalam kitab Imam Abdul Wahab Sya'rani, dia ada satu kitab, ada istilah disebut dalam kitabnya al-ghul. Kalau perasan, orang Mak Saleh pun guna ghul. Ataupun Jepun pun guna ghul. Cerita ghul. Makan orang. Dan sungguh ada pun dalam kitab para ulama, ada ghul ni adalah sejenis syaitan pemakan orang. Dia makan orang. Dia ada satu jenis lagi nama nas-nas. Dia manusia setengah. Ni kalau jumpa bahaya. Duduk di laut. Ni makhluk manusia setengah. Dia bukan badan dia macam ikan tak, tu ikan duyung. Duyung pun ada dua jenis makan orang pun ada. Ni lagi kata, cerita apa ni? Dah macam mana? Semua nak bawa keluar dari 15 minit tu. Ghul, kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, memakan orang, dan mungkin barakah Nabi SAW, Allah Ta'ala jaga semua benda tadi tidak lagi dijumpai oleh kita. Dia tak payah duk bimbang lah kalau nak pergi ikut pedu, kalau nak pergi ikut masuk hutan ke apa semua, tak payah duk bimbang. InsyaAllah tak jumpa benda-benda tu. Kerana apa? Kerana barakahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini nasab ini dihafal, dibaca. Kenapa diingat nama-nama semua ni? Ni kena baca ibu ayah semua. Kena baca nama-nama ini. Karena ni saya ambil barakah juga baca nama Nabi sampai kepada Sayyidina Adnan, karena untuk diturunkan rahmat dalam barakah dan majlis kita ni insya-Allah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah putra kepada Abdullah ibni Abdul Muttalib. Nama sebenarnya Syaibatul Hamd bin Hashim, nama asalnya Amr, dan Abdi Manaf bin Abdi Manaf, nama asalnya Mughirah, bin Qusay, nama asalnya Zaid, bin Kilab, bin Hakim, bin Murrah. Tu ada Hakim tu di sini, tengok. Dah elok dah tu huruf ha tu ada titik bawah tu, maknanya panjang baca. Jangan baca Hakim. Hakim tu ada tulis siap dah tu. Bin Murrah, bin Ka'b, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, yang juga dikenali sebagai Quraisy. Baik, siapa yang digelar Quraisy? Fihr. Tamam, digelar Quraisy. Bin Malik, bin Nadr, dan nama asalnya Qais, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, nama asalnya Amr, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar. Jadi kalau mana di itu ada titik bawah, maknanya tu dad. Jadi jangan baca mudar. Saya lebih baca nadr, mudar. Bagilah Arab sikit. Mudar, macam namanya Mudar. Bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Ini yang sepakat. Kata Nabi, kazaban nasabun.
Kadzaba di sini dengan ada orang terjemah kadzaban nasabun dengan makna telah menipu orang-orang yang menambah lagi nasab keturunan Nabi setelah itu. Dan kita kata kadzaba di sini juga dengan bahasa Quraisy. Kadzaba dengan makna qata'. Tersilap kalau yang menasabkan tadi menambah lagi ke atas. Jadi daripada Adnan sampai kepada peringkat kedua, dia ada 3 peringkat. Daripada Nabi sampai ke Adnan. Ini peringkat yang sepakat para muarrikh. Tak ada beza, tak ada khilaf. Daripada Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim, yang ini berlaku khilaf yang panjang. Dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Allah Adam pun berlaku khilaf panjang. Di sini lebihnya Syekh masukkan sekali. Nah, termasuk daripada nama sampai kepada Nabi Ibrahim dan sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Kita baca juga. Nah, baca sekali. Itu disebut dalam kitab Al-Imam Abdul Malik bin Hisham Al-Himyari Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab Imam Ibnu Hisham. Tamam. Iaitu apa dia? Adnan bin Udud bin Muqawwim bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim Khalilillah. Ni bin Ibrahim Khalilillah. Kekasih Allah Ta'ala alaihi wassalam. Bin Tarikh. Ada juga disebut dengan Terah. Disebut itu pun ada juga. Tarikh pun ada, Terah pun ada. Yang dikenali sebagai Azar. Ini Tuan Guru sebut macam ni. Ana la wafiq ma'ahu di hadzal kalam. Jadi saya tidak sepakat dengan beliau dalam pandangan ini. Karena Azar dalam sebahagian pandangan para ulama mengatakan beliau bukannya Terah. Terah adalah ayah Nabi Ibrahim, manakala Azar adalah bapa saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Maulana Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, ketika mana beliau mempertahankan pandangan bahawa Azar bukan ayahnya Sayyidina Ibrahim. Beliau bukan Terah, bukan Tarikh. Beliau adalah orang lain daripada Tarikh. Maka ditafsirkan dalam Quran, dalam kitab, bahawa dibezakan di antara abun dengan walid. Sayyidina Ibrahim dilarang untuk berdoa kepada ab, iaitu Azar. Tapi dia berdoa, baginda Khalil Ibrahim berdoa kepada ayahnya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Disebut kepada wali-walidai, kepada 2 ibu ayah, dan tidak dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka kata Syekh Mutawalli Sya'rawi ini menunjukkan bahawa walid dengan ab ini berbeza. Walid yang melahirkan. Ab adalah bapa saudara. Karena bahasa Arab ni luah. Boleh jadi ab dengan makna bapa, boleh jadi ab dengan makna bapa saudara. Apa berlaku selepas itu, kata beliau? Saya bermimpi, kata beliau, di Makkah Al-Mukarramah, ketika di Madinah, saya bermimpi bertemu Nabi Ibrahim. Sayyidina Ibrahim memeluk saya dan mengucapkan jazakumullah khairul jaza atas apa yang telah kamu pertahankan. Apa yang kamu sebut itu betul, kata beliau. Ala kulli hal ni dibahas. Syekh Mutawalli kata itu adalah mimpinya. Mimpi beliau. Tapi para ulama tarikh ada perbezaan pandangan dalam masalah tersebut. Ala kulli hal, para guru kami di Al-Azhar juga seperti Maulana Syekh Ali Jum'ah, seperti Maulana Syekh Yusri hafizahullah juga mentakyidkan pandangan Syekh Mutawalli Sya'rawi, dan mereka juga mengeluarkan daripada dalil Nas Al-Quranul Karim. Ala kulli hal, ini masalah khilaf juga, tidak ada masalah. Bin Nahur, bin Saruh, bin Ra'u, bin Falih, bin Aybar. Aybar ni dikatakan Nabi Hud alaihissalam. Jadi kalau kita di sini maknanya Sayyidina Muhammad adalah juga keturunan Nabi Hud. Bin Saleh. Saleh Nabi Saleh. Bin Arfakhshad. Arfakhshad adalah salah seorang Nabi Bani Israel. Arfakhshad Nabi. Ada satu, kalau ibu ayah semua buka dalam nama-nama Nabi-Nabi Bani Israel, salah satunya Arfakhshad. Dia duduk seorang-seorang dia di bukit. Yahudi ni, Nabi-Nabi, mereka ada gambarkan muka. Dan ada riwayat hadis Nabi SAW dalam Dalail, Al-Imam Al-Baihaqi sebut ada gambaran muka para Nabi yang diturunkan, yang diminta oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka Allah Ta'ala menurunkan anak cucunya yang merupakan Nabi dalam tabut, dalam bekah, kotak yang dalam tu ada kain baldu yang ada gambar para Nabi di situ. Saya tanya kepada guru saya, Maulana Syekh Yusri hafizahullah, kata beliau, gambar tu masih ada mungkin di Vatican City. Disimpan oleh mereka, termasuk gambar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pada Hercules
diturunkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam simpan di satu tempat, ditemui oleh Iskandar Zulkarnain. Sayyidina Iskandar Zulkarnain wariskan kepada Nabi Allah Daniel. Nabi Allah Daniel mewariskannya kepada Hercules. Itu sanad dia. Sampai di Hercules mewakilkan ataupun mewariskan kepada raja-raja Rom. Dan sampai sekarang ni kata Syekh mungkin ada di Vatican City. Ala kulli hal itu saya kata boleh jadi ada di sana lah. Tapi gambar Nabi memang ada dalam kitab Dalailun Nubuwah, ada disebut. Sahabat Nabi pernah tengok. Ada 2 orang sahabat Nabi pernah diutus oleh Nabi ke Rom dan mereka melihat gambar tersebut. Hai, baru muka surat 5. Nah, bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Lamak bin Mutawshlih. Mutawshlih juga Nabi. Ni semua Nabi ni. Cuma Sam atau Sam ini tidak dipasti sama ada Nabi ataupun tidak. Allah Alam. Orang panggil, orang Melayu orang putih panggil Sam lah. Ada Ham, satu lagi Ham, dan Sam, Ham, Yafiz dan seumpama dengannya lah. Bin Nuh alaihi salam bin Lamak bin Mutawshlih bin Akhnukh. Akhnukh ialah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Allah Idris bin Yarad bin Mahlayil. Idris alaihi salam riwayat semua, kalau riwayat semua pergi ke Mesir. Salah satu pandangan Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Husnul Muhadarah fi akhbari Misra wal Qahirah. Dalam kitab tersebut dicerita tentang khabar piramid. Ramai orang tak mau pergi piramid kan, kata piramid buat apa lah di tempat Tyranny. Di tempat-tempat orang dimurkai oleh Allah Ta'ala, tahu mana? Ada Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, kata piramid di tempat dimurkai Allah. Pandai-pandai kita. Yang disebut dalam hadis tempat-tempat tertentu yang dimurkai oleh Allah Ta'ala dan makruh kita wuduk di situ adalah satu tempatnya di mana? Di telaga Nabi Saleh. Telaga tempat minum unta. Itu makruh kita ambil wuduk di situ. Itu makruh. Yang daripada Pila ni di mana? Di Ula kan? Al-Ula. Al-Ula di Saudi. Itu bukan tempat Nabi Saleh. Tempat Nabi Saleh ada satu kawasan lain. Lebih kurang 30 km daripada Al-Ula. Ramai orang pakat tulis kata ni tempat dimurkai Allah lah apa semua sekali. Naik pokok api. Semua kena murka habis semua. Tak, tempat dimurkai itu tempat lain. Lebih kurang 30 km daripada situ. Dia jadi tempat tentera. Tentera jaga tak bagi orang masuk kawasan tu. Bagus juga lah tentera mereka. Biar tentera tu lah dimurkai kan. Dah mereka jaga dia, mereka tak dimurkai lah. Mereka tolong jaga. Tak bagi orang masuk tempat tadi. Jadi piramid ibu ayah semua ada sebahagian pandangan. Imam dan ni kan sya'nu tarikh. Tarikh kan dia kumpul. Tugas tarikh adalah kumpul. Bukannya untuk tentukan sama ada ia sahih ataupun dhaif ataupun sahih maudhu' ke apa. Imam Suyuti mengumpulkan riwayat dan salah satu riwayatnya kata Imam Suyuti yang membina piramid ialah Nabi Allah Idris alaihissalam. Tentu. Firaun tirani lah apalah. Sebelum ni tak mau pi lah. Tak mau pi, saya pi Mesir, pi apa lah piramid. Ada apa pun dah tak tahu. Ibu yang semua tahu dah Sphinx tu siapa dia? Sebahagian para ulama kata Syekh Maulana Syekh Ali Jumaah kata Sphinx tu adalah gambaran kepada Nabi Allah Idris alaihissalam. Sphinx tu dulu Nabi Idris alaihissalam. Karena yang mula buat patung zaman Nabi Idris alaihissalam. Karena mereka sangat cinta dengan Nabi Idris, pun buat patung. Jadi patung Nabi Idris tu digambarkan dengan Sphinx tadi ni. Sphinx tadi ni kenapa dibuat? Karena dia jadi talsam. Dia jadi azimat untuk menghalang daripada ribut pasir pada waktu tersebut. Jadi Sphinx tu sebagai talsamat, sebagai azimat yang diletakkan oleh masyarakat Mesir kuno untuk menghalang daripada berlakunya ribut pasir. Saya cerita ni ada dalam kitab Husnul Muhadarah. Ibu ayah kalau pandai baca kitab tu, baca sendiri. Kalau tak boleh baca, dengar saya sebut ni tu je. Kalau tak percaya, tanya kat Ustaz Amir belakang. Dalam tu ada semua. Husnul Muhadarah ada 2 jilid kitab. Kalau baca dalam tu, kata Maulana Syekh Jamal Faruq dekat saya, dia kata kat kami, dia kata, kalau kamu nak tahu tentang Qahirah dan Mesir ini, baca Husnul Muhadarah. Kamu akan tahu macam mana kedudukan Mesir. Yang tak tahu kedudukan Mesir adalah kerana tak pernah baca Husnul Muhadarah. Jadi dia tak tahu apa tentang Mesir. Lepas tu dia pergi Mesir, dia kata, debu, berkeli sepanjang jalan. Tak mau pergi dah aku. Siapa yang sebut macam tu? Falyanzur ila imanik. Tengok balik iman dia kepada Allah. Ada seorang Pak Long ni, Pak Long lah, Datuk.
Datuk ni dia mai ke Ruak Jawi. Kemudian saya dah habis lah, mereka nak balik ke airport dah. Kemudian dia pun kata apa ni, saya pun bagi ucapan, saya pun cerita balik. Ambil daripada Husnul Muhadarah, cerita balik. Lepas tu dia mai peluk saya. Dia kata, baik saya jumpa. Dia kata, saya dah bersumpah dah tak mau mai dah Mesir ni. Dia kata, saya bertobat balik dah daripada apa yang saya sebut sebelum ni. Dia kata, dia memang tak mau mai dah Mesir. Dia kata, selepas tengok apa yang berlaku di Mesir. Silap. Kalau tengok macam tu memang akan rugi. Travel agent tu lah. Ketuk kepala travel agent. Kena ikut travel agent ni, Ustaz Amar ni betul. Cara promosi tu. Promosi adik-beradik orang ni. Promosi adik-beradik. 25%. Baik. Bin Yanish. Ustaz Adi. Halan. Apa duduk bawah ni? InsyaAllah. Duduk atas ni. Baik. Bin Khainan bin Yanish bin Anush ataupun Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Ini berlaku khilaf panjang. Daripada Adnan sampai Nabi Adam ni berlaku khilaf panjang. Sampai Sayyidina Rasul sendiri sebut kadzaban nasabun. Tamam. Kemudian ada faedah. Faedah ni bagus. Yang ni kalau ibu ayah jumpa ada dalam sebahagian kitab seperti apa ni, Allahumma salli ala Allah.